Assalamualaikum dan salam sejahtera, para pencinta buku dan pencinta ilmu. Hari ini, kita akan menyelami sebuah nodel yang bukan sekadar cerita tentang serigala, tetapi sebuah epik falsafah yang menggugat asas tamadun manusia. Nodel ini ialah Serigala Roh, atau dalam bahasa asalnya, karya Jiang Rong. Sebuah karya yang melampaui batas fiksyen, ia adalah amaran, renungan, dan tangisan dari padang rumput Mongolia dalam. Saya akan membawa anda melalui perjalanan sepanjang 10,000 patah perkataan, merungkai setiap lapisan makna dalam nodel ini. Kami akan mulakan dengan latar belakang pengarang, kemudian sinopsis lengkap, seterusnya analisis tema, watak, simbolisme, dan akhirnya, kaitannya dengan dunia moden. Duduklah dengan selesa, pasangkan fon kepala, kerana perjalanan ini panjang dan penuh dengan ilmu. *** Bab 1. Pengenalan dan latar belakang ***. Serigala Roh diterbitkan pada tahun 2004 di China, dan serta-merta menjadi fenomena. Ia menceritakan pengalaman seorang pemuda Cina Han, Chen Zhen, yang dihantar ke padang rumput Mongolia dalam semasa revolusi budaya pada akhir 1960-an. Chen Zhen bukan sekadar watak, dia adalah cerminan Jiang Rong sendiri, yang menjalani kehidupan sebagai remaja bandar yang dipaksa meninggalkan tamadun dan hidup bersama suku nomad. Nodel ini bukan sekadar memoir. Ia adalah kritikan tajam terhadap sikap tamadun pertanian Han yang menurut Jiang Rong telah melemahkan semangat kebebasan, keberanian, dan daya saing manusia. Sebaliknya, suku nomad Mongolia, dengan serigala sebagai totem mereka, mewakili kekuatan liar, strategi perang, dan keseimbangan ekologi. Mengapa serigala? Dalam budaya Mongolia, serigala bukan musuh. Ia adalah guru. Serigala mengajar manusia cara memburu secara berpasukan, cara menghormati alam, dan cara tidak pernah menyerah kalah. Namun, bagi orang Han, serigala adalah lambang keganasan yang perlu dihapuskan. Perbezaan persepsi inilah yang menjadi teras konflik nodel. *** Bab 2. Sinopsis lengkap dari halaman pertama hingga akhir ***. Chen Zhen tiba di perkhemahan suku Mongol di kawasan padang rumput yang luas. Dia ditempatkan bersama seorang pengembala tua bernama Bilgi, yang menjadi mentornya. Bilgi bukan sekadar gembala, dia seorang ahli falsafah padang rumput yang memahami setiap pergerakan serigala, setiap tiupan angin, setiap bisikan rumput. Pada mulanya, Chen Zhen melihat serigala sebagai binatang buas yang perlu ditakuti. Namun, selepas menyaksikan serigala memburu kumpulan kuda liar dengan strategi yang sempurna menggunakan angin, rupa bumi, dan keputusan maut yang menakjubkan, dia mula kagum. Serigala tidak pernah membunuh lebih daripada yang diperlukan. Mereka adalah pengurus ekosistem yang paling cekap. Salah satu babak paling ikonik ialah apabila serigala menggiring sekumpulan kuda liar ke dalam tasik beku. Kuda-kuda itu mati lemas, dan serigala hanya mengambil beberapa ekor untuk makanan. Yang lain menjadi makanan untuk burung dan tanah. Alam tidak pernah membazir. Chen Zhen menyedari bahawa manusia moden adalah satu-satunya spesies yang membazir. Perjalanan Chen Zhen berterusan dengan pengalaman menangkap anak serigala. Dia memeliharanya dalam kurungan, cuba memahaminya. Namun, anak serigala itu tetap liar. Ia menolak makanan yang dihidangkan, lebih rela mati daripada kehilangan maruah. Di sini, nodel menyentuh tema kebebasan. Adakah kebebasan lebih berharga daripada keselamatan? Pada masa yang sama, tekanan dari kerajaan Cina untuk menetapkan puak nomad semakin kuat. Ladang kolektif diperkenalkan, padang rumput dibajak untuk pertanian, dan serigala diburu hingga hampir pupus. Bilgi dan generasi tua meratapi kehilangan cara hidup mereka. Mereka tahu bahawa apabila serigala hilang, padang rumput akan mati, dan apabila padang rumput mati, tamadun mereka juga akan lenyap. Klimaks nodel berlaku apabila tentera melakukan pembunuhan besar-besaran, serigala menggunakan senjata api dan racun. Chen Zhen menyaksikan kekejaman ini dengan hati yang hancur. Serigala yang dulunya raja padang rumput kini menjadi mangsa. Anak serigala peliharaannya akhirnya mati kerana enggan tunduk. Kematian itu simbolik, ia adalah kematian jiwa liar manusia. Epilog nodel membawa kita ke masa depan. Chen Zhen kembali ke Beijing, tetapi jiwanya tetap di padang rumput. Dia menulis buku ini sebagai penghormatan kepada serigala dan pengajaran yang ditinggalkan. Dia melihat Cina moden yang kaya raya tetapi kosong rohani. *** Bab 3. Analisis watak utama ***. Chen Zhen ***. Dia adalah perwakilan intelektual Han yang terjaga. Melalui matanya, kita melihat transformasi daripada prasangka kepada kefahaman. Dia belajar bahasa Mongolia, menghormati adat mereka, dan akhirnya menganggap dirinya lebih Mongolia daripada Han. Perubahan ini adalah metafora untuk keperluan manusia moden kembali ke akar-akar kebebasan.
Bilgi watak paling bijak. Dia bukan sekadar gembala, dia adalah penjaga ilmu kuno. Ucapannya penuh dengan peribahasa tentang serigala dan alam. Contohnya, serigala tidak pernah mengkhianati tanah mereka, tetapi manusia mengkhianati tanah sendiri. Bilgi mewakili suara tradisi yang semakin pudar. Gao Yuan, lebih daripada wanita Gao Yuan adalah isteri seorang pegawai Han yang jatuh cinta dengan Chen Zhen. Dia juga tertarik dengan keindahan padang rumput. Namun, dia tidak mampu meninggalkan kehidupan bandar. Wataknya menunjukkan konflik antara keselesaan material dan kerinduan rohani. Anak serigala peliharaan walaupun bukan manusia, watak ini paling penting. Keengganannya untuk makan dan mati dengan cara yang bermaruah adalah pelajaran paling pedih. Ia mengajar Chen Zhen bahawa sesetengah makhluk lebih baik mati daripada hidup tanpa kebebasan. Bab 4. Tema utama serigala sebagai totem Totem serigala dalam nodel ini bukanlah makhluk mitos. Ia adalah simbol sebenar bagi sifat yang hilang dalam tamadun moden. Daya tahan strategi kebersamaan dan hormat pada alam E. Daya tahan serigala mampu bertahan dalam musim sejuk yang paling teruk. Mereka tidak pernah mengeluh. Nodel ini membandingkan ini dengan generasi muda Cina yang terlalu dimanjakan. B. Strategi serigala memburu dengan perancangan yang lebih baik daripada jeneral perang. Dalam satu babak, mereka menggunakan teknik mengepung yang sama seperti taktik Genghis Khan. Jiang Rong menyiratkan bahawa kejayaan Mongol menakluk dunia bukan kerana kekuatan fizikal, tetapi kerana pembelajaran dari serigala. C. Kebersamaan serigala tidak pernah meninggalkan yang cedera. Mereka berkongsi makanan dan melindungi anak-anak mereka dengan nyawa. Berbeza dengan masyarakat moden yang semakin individualistik. D. Hormat pada alam serigala hanya memburu untuk hidup, bukan untuk sukan. Mereka tidak merosakkan padang rumput. Sebaliknya, manusia moden meracun tanah, membunuh haiwan untuk hiburan, dan merosakkan keseimbangan ekologi. Bab 5. Simbolisme padang rumput dan tembok besar Padang rumput dalam nodel ini mewakili kebebasan tanpa sempadan Tiada pagar, tiada tuan tanah. Manusia hidup bergerak mengikut musim. Sebaliknya, tembok besar Cina adalah simbol pengurungan dan ketakutan Orang Han membina tembok untuk melindungi diri daripada nomad, tetapi tembok itu juga memenjarakan mereka sendiri. Jiang Rong menggunakan kontras ini untuk mengkritik tamadun pertanian yang statik dan patuh. Menurutnya, tamadun yang tidak pernah bertembung dengan keganasan alam akan menjadi lemah. Inilah sebabnya Cina moden, yang telah membunuh semua serigala di sempadan utara, kini berdepan dengan ribut pasir dan kemusnahan alam sekitar. Bab 6. Konflik peradaban Han di Mongol Nodel ini bukanlah propaganda anti-Han. Sebaliknya, ia adalah renungan tentang dua model tamadun, tamadun kuda nomad, dan tamadun lembu pertanian. Kuda melambangkan pergerakan cepat, kebebasan, dan semangat perang. Lembu melambangkan kerja keras, kepatuhan, dan kestabilan. Jiang Rong berhujah bahawa Cina memerlukan keseimbangan. Semangat serigala perlu dihidupkan semula agar bangsa tidak menjadi bangsa yang hanya tahu menurut perintah dan takut berubah. Ini adalah mesej yang sangat kontroversi di Cina, dan skim sebabnya nodel ini diharamkan seketika. Bab 7. Pelajaran untuk dunia moden Apa yang diajar oleh serigala roh kepada kita? 1. Ekonomi dan alam kita tidak boleh membangun tanpa memusnahkan. Pelindungan alam bukan pilihan, tetapi keperluan. Padang rumput yang mati kerana terlalu banyak biri-biri adalah analogi kepada ekonomi yang tamak. 2. Kepimpinan pemimpin moden perlu belajar dari serigala, memahami pasukan, menggunakan strategi, dan berani membuat keputusan sukar. Bukan sekadar duduk di pejabat dan memberi arahan. 3. Kebebasan individu seperti anak serigala yang mati, kita juga kadang-kadang terperangkap dalam sistem yang selesa tetapi merampas jiwa kita. Nodel ini mengingatkan kita bahawa harga kebebasan kadangkala adalah kesakitan. 4. Pendidikan Chen Zhen belajar lebih banyak dari Bilgi dalam satu musim daripada yang dia pelajari di universiti.
Pendidikan formal tidak mengajar kita tentang alam, tentang naluri, tentang sedaida. *** bab 8. Kontroversi dan kritikan ***. Tidak dinafikan, nodel ini mendapat kritikan. Ada yang menuduh Jiang Rong terlalu meromantikan keganasan serigala dan mengabaikan aspek realiti seperti pencerobohan nomad ke atas tamadun pertanian. Namun, Jiang Rong tidak menafikan keganasan, dia hanya menggesa kita memahami bahawa keganasan adalah sebahagian alam. Selain itu, ada yang mengatakan bahawa nodel ini terlalu nasionalistik dan anti-barat. Tetapi sebenarnya, mesejnya lebih universal. Setiap tamadun di dunia telah kehilangan hubungan dengan alam. Kita semua adalah cenjen yang terperangkap di bandar, merindui padang rumput yang tidak pernah kita kenali. *** bab 9. Kesimpulan serigala hidup dalam kita ***. Serigala ruh bukan sekadar nodil. Ia adalah satu panggilan. Panggilan untuk kembali kepada fitrah, untuk berani seperti serigala, dan untuk tidak membiarkan tamadun membunuh jiwa kita. Pada akhir cerita, Chen Zhen meninggalkan padang rumput, tetapi dia membawa serigala dalam hatinya. Kita juga boleh berbuat demikian. Tidak perlu pergi ke Mongolia untuk mencari serigala, cukup dengan mendengar suara liar dalam diri kita yang selalu cuba ditindas oleh peraturan dan kemodenan. Jadi, jika anda seorang usahawan, pelajar, atau pemimpin, bacalah buku ini. Pelajarilah strategi serigala, tetapi jangan lupa hormat pada alam. Jadilah serigala dalam semangat, tetapi manusia dalam budi. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan sepanjang 10,000 patah perkataan ini. Jika anda suka, sila like dan subscribe. Tinggalkan komen, apakah totem peribadi anda? Adakah anda lebih seperti serigala atau lebih seperti lembu? Saya akan baca komen anda dalam video akan datang. Sekian, wassalam. Teruslah membaca, teruslah belajar, dan jangan biarkan padang rumput dalam hati anda menjadi gesang. ***, tamat ***.